Ini yang malas aku nak cakap ni. Ini punca daripada nak jimat, ending lagi makan modal. So maksudnya pasang sendiri tapi salah. Kesian ke owner tapi kita tak salahkan dia lah. Sebab benda nak jadi dah kan. So hari ni sebiji macam kes motor Avantis. Avantis jarang tak ambil kita kan. Okay, ni Cik Pomen dari negara Sedang. Pik, motor ni datang sebab apa? So customer datang kat kita, dia mengadu bila bawa dalam 50 nak ke 60 rasa bergegar. Dia mungkin dia ingat ada masalah bahagian enjin. So saya sendiri test motor dekat jalan kan. Saya rasa macam puli yang bermasalah. So saya beritahu lah kat owner. Dia kata dia pernah tukar puli depan belakang baru. Lepas tu saya saja je untuk check balik lah bahagian CVT. So apa yang rosak dulu buka? So bila kita buka, first tadi kita buka puli face ni memang ketat lah nak buka. So bila kita check dia punya ni dah makan. Yelah makan teruk lah. Yang ni pun makan juga lah. Bila kita tengok kat sub pun ada makan sikit lah. So apa punca sampai boleh makan? Jarang makan ni. Jarang makan. Adalah kes tapi jarang. Biasanya defect barang. Tu yelah macam kes motor ni. Kes motor ni biasanya ni kemungkinan salah cara pemasangan lah. Ni aku tunjuk lah cara pemasangan yang betul. So ini kita cara pasang sebenar yang kita tunjuk. Okay, apa yang owner silap waktu pasang. Okay, ini kita depan dah buka sebenarnya. Tapi kita pasang jalan belakang. Ada demo kan. Untuk bahagian depan sebenarnya. Sebab owner salah cara pasang bahagian depan. Belakang semua dah siap lah. Betul lah belakang. Okay, and then masuk. Ya, kita dah masuk puli belakang. Dari depan dia. Kita masuk, dia ada satu washer masuk sini. Itu baru masuk ni puli. Alright. Ni masuk sini lah. Dia kena masuk bagi rapat lah. Lepas tu masuk washer lagi. And then baru ikat. Baru buat ada nut dengan washer, baru nut. Dia baru ikat lah. Okay, alright. So ini cara owner buat. Dah betul lah. So tak apa masalah ni. Dia kemungkinan dia tak check ni. Dia sepatutnya dah pasang, dah ikat semua, kena check ni lah. Ni kalau dia longgar macam ni, maksudnya pemasangan betul lah. Kalau dah ikat lah, pemasangan betul. So kalau dia sangkut, maksudnya belting dia terkepit lah. Bila dia terkepit, maksudnya dia tak masuk habis. Bila dia tak masuk habis, patutnya owner kena check lah. Dia check balik. Rasa dah longgar, baru ikat balik sampai rapat. So silapnya owner belting depan terkepit. Bila dia dia ingat dah ketat. Lepas tu dia pasang semua macam biasa. Dia ingat dah semua dah settle. Walhal waktu dia pasang tu, belting kat belakang tu terkepit dengan puli depan. Kira tu aku ajar awal-awal. Aku dah banyak kali buat video ni, tak tengok ni. Okay, bila dah ikat depan, tarik belting ni ke depan. Memang ketat sikit. Tapi bila dah tarik, dia dah longgar. Depan ni dah terbuka. Dah terbuka. So depan ni akan jadi ringan. Bila dah ringan, tembak lagi sekali. Melainkan lepas waktu kau tembak depan tu, kau pusing memang dah ringan. So maksudnya confirm depan dah ketat. Cara double check macam tu. So ending apa jadi bila bawa tak sampai sebulan, hancur balik semua kan? Ya betul. Hancur balik. Yang bukan isu kualiti barang, tapi isu cara pemasangan salah. Sebab apa? Free play tu terlampau banyak, ikat tak ketat. Nak owner baik sebab apa ni tak tercabut keluar. Kalau tidak lagi makan modal kan sebenarnya kan. Okay, selesa tuan dengar, tuan dapat dah tercabut keluar waktu bawa. Tercabut tengah belting tengah jalan. Tapi owner luck baik, hanya makan bunyi bising je lah kan. Itu cara. Thank you Vic. Okay. Itu silap. Cara pemasangan mungkin tak ada luck lah sebenarnya kan. So untuk korang mana nak pasang sendiri tu, sebelum pasang tengok video betul-betul cara pasang, cara check. Kita video dekat media sosial, kita dah ajar detail untuk orang yang nak buat sendiri sebenarnya. Korang boleh belajar kat situ, tak ada masalah. So untuk korang, kita tengah jalan lagi promo MotoGP. So harga pun tengah murah. Untuk servis CVT kita ada 2 package Package barang aftermarket brand Taicom dengan package original. So harga jauh beza murah dengan yang original. Tapi dua-dua tu boleh pakai, tak ada masalah. Sebab kita dah R&D macam-macam barang aftermarket. So ini antara brand yang boleh pakai, tak ada masalah. So apa-apa nak servis CVT pun boleh datang je mana-mana cawangan dan garaj yang terdekat dengan rumah korang. Itu je.